pesawat Boeing 30. Apa keperluan? Pakai je lah pesawat lama. Dan berapa banyak duit rakyat yang digunakan untuk beli pesawat Boeing itu. Tapi kita pun tahu, perkara sebegini tidak mungkin berlaku tanpa ada timbal balas. Susulan pengumuman Amerika Syarikat tentang tarif 25% ke atas Malaysia, ramai yang tanya. Halo sahabat, setelah meremehkan Indonesia, Malaysia justru terjebak dengan kebijakannya sendiri. Yuk kita lihat videonya. Dulu lantang menyindir, kini Malaysia justru termakan omongan sendiri. Di balik klaim sukses negosiasi tarif Amerika 19%, terkuak fakta pahit yang coba disembunyikan. Ternyata, angka yang mereka banggakan itu sama persis dengan Indonesia, namun harus dibayar dengan harga mahal. Sementara Indonesia berdiri tegak tanpa didikte, tetangga justru diduga harus membeli 30 pesawat Boeing yang menumpuk utang triliunan, hingga isu pelonggaran standar halal demi kesepakatan itu. Niat hati ingin pamer diplomasi kelas dunia, nyatanya malah terjerat skema yang merugikan rakyat sendiri. Benar-benar senjata makan tuan yang menyakitkan. Sindiran keras Malaysia terhadap Indonesia. Malaysia berhasil turunkan tarif perdagangan AS sama seperti Indonesia 19%, tapi Malaysia tidak menjual kedaulatan rakyat. Beuh! Sindiran keras banget ya. Indonesia ya kan menekan tarif impor Amerika 19%, tapi bisa dikatakan menjual kedaulatan rakyat, ya kan. Data diri masyarakat dipegang Amerika, semua sumber daya alam negeri ini bisa diakses oleh Amerika, tetapi Malaysia kerana berjaya menurunkan tarif. Tapi kita pun tahu, perkara sebegini tidak mungkin berlaku tanpa ada timbal balas. Bak kata pepatah orang putih, the devil is in the details. Jadi apa yang Malaysia bagi pada Amerika yang membolehkan mereka sanggup turunkan tarif 25 kepada 19%? Seperti yang dilaporkan oleh The Straits Times kemarin, ada dua perkara penting yang Malaysia telah bersetuju sebagai timbal balas dalam rundingan dengan Amerika. Pertama, dengan melonggarkan standard halal yang membolehkan barangan-barangan daripada Amerika Syarikat masuk dengan lebih mudah ke Malaysia, seperti produk-produk perubatan farmasetika. Kerana antara benda yang dibangkitkan oleh US Trade Representative yang berunding dengan kita, standard halal JAKIM yang begitu ketat. Yang kedua adalah berkenaan dengan permintaan Amerika untuk Malaysia menjual, mengeksport lebih banyak nadir bumi, rare earth kepada Amerika. Ini kita maklum dalam perang dagang geoekonomi, China dan Amerika saling bergaduh berkenaan dengan mineral ini. Susulan pengumuman Amerika Syarikat tentang tarif 25% ke atas Malaysia, ramai yang tanya. Tarif ni dah mula ke? Okey, tarif 25% ini hanya bermula pada 1 Ogos 2025. Pada masa ini, kita masih dikenakan tarif pada kadar 10%. Jadi, kita masih ada masa untuk meneruskan rundingan dan mencapai persetujuan sebelum 1 Ogos 2025. Sekiranya persetujuan berjaya dicapai, kadar tarif yang dikenakan insya-Allah lebih rendah daripada 25%. Mengapa lama sangat nak selesaikan rundingan ini? Rundingan perdagangan ini bukan macam tawar beli ikan. Saya dengar Mas, dengar Mas nak beli pesawat Boeing 30. Apa keperluan? Pakai je lah pesawat lama. Dan berapa banyak duit rakyat yang digunakan untuk beli pesawat Boeing itu. Delay pun delay lah. Lambat pun lambat lah. Apa keperluan untuk beli 30 pesawat Boeing? Itu yang pertama. Baik. Tentang Mas Menteri MITI telah jelaskan semalam. Jadi ada beberapa syarat yang disetujui oleh negara-negara lain yang kita tidak setuju. Tetapi kita masih dapat 19%. Kita tidak setuju transisi betul, banyak perkara yang dituntut. Tapi yang boleh umpamanya, yang dasar airport export, yang boleh kita tolak ansur, bukan saja kepada Amerika, kepada China, kepada semua negara. Jadi untuk kata kita mengalah, tidak. Malaysia ada di antara negara yang paling tegas mempertahankan beberapa peruntukan yang kita rasa sesuai dengan dasar negara kita. Umpamanya, yang paling penting, dasar Bumi Putera itu dianggap discriminatory. Dia tak boleh terima. Itu bertentangan dengan semangat
perdagangan antarabangsa. Kita tak boleh. Malaysia masih pertahankan dan akhirnya diterima. Tapi saya juga fikir, saya tak mau risiko kita dapat 25% atau 40%. Kerana kita ni negara dagang dan dengan Amerika tu tinggi dagangan kita. Kita boleh menang sorak kampung, tetapi negara rugi dan ratusan ribu rakyat. Oke sahabat, tetangga yang dulu lantang menyindir kini tersandung omongannya sendiri. Klaim tarif 19% ternyata sama dengan Indonesia, namun dibayar mahal lewat dugaan pembelian pesawat dan pelonggaran standar. Niat pamer diplomasi dunia malah berubah jadi beban besar setelah meremehkan Indonesia ini. Dan akhirnya mereka sendiri yang kena akibatnya. Katanya, Perdana Menteri Malaysia berjaya yakinkan Presiden Amerika kurangkan tarif ke atas Malaysia daripada 20% kepada 19%. Kononnya, inilah kejayaan besar Malaysia di mata dunia. Wow. Geng-geng ini pun tepuk tangan. Siap ada yang sumbang. Konon bangga Malaysia makin dihormati. Tapi ini sebalik angka 19% tu ada benda yang rakyat tak tahu. Jadi aku nak bongkarkan. Sebenarnya tarif itu dikurangkan dengan syarat yang berat dan membebankan. So nampaklah dia macam hero negara kan, yang orang panggil Superman, Imam Mahdi. Jadi apa syaratnya? Kerajaan Malaysia kena beli 30 buah kapal terbang daripada Amerika. Bukan sebiji tau, bukan 2, 30 biji bay. Bayangkan satu kapal terbang tu bukan RM 1 juta. Ianya nak cecah 1 bilion ringgit. Kalau 30, kita bercakap tentang puluhan bilion hutang baru yang dibuat. Dan duit siapa yang akan kena pakai? Ini yang kita sebagai rakyat kena tahu. Duit rakyat, duit hasil cukai, duit pinjaman loan riba yang mereka pinjam dekat bank dunia tu, dan semua ini akan diwarisi oleh anak cucu kita. Amerika untung, dia dapatlah jual kapal terbang diorang kan? Dan Anwar dan geng-geng dia untung tak? Untunglah, dapatlah image baik. Konon pemimpin yang berjaya yakinkan Amerika. Anak cucu kita akan warisi negara yang berhutang, yang berlapis macam kuih lapis, dan dijual secara senyap. Macam mana yang mereka buat sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti diumumkan oleh Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz, Amerika Syarikat atau US bersetuju turunkan cukai timbal balas dari 25% ke 19%. Kita anggap ianya satu kejayaan, tapi ramai yang meragui kononnya kita gadai atau korbankan pelbagai kepentingan negara. Memang US minta macam-macam, cuba kenakan pelbagai syarat, tapi Malaysia tidak kompromi dasar utama dan kedaulatan negara tidak terjejas, termasuk mengekalkan cukai excise kepada kenderaan, alkohol dan juga tembakau. Begitu juga dengan syarat pemilikan asing dalam sektor strategik negara, ekuiti asing dalam sektor-sektor sensitif. Malaysia longgarkan syarat pensijilan halal? Tidak. Malaysia hanya bersetuju memudah cara proses pengimportan gandum halal, tapi bukan kompromi standard halal yang diperakui JAKIM. Ringkasnya, pertama, Amerika Syarikat minta 11,000 produknya diturunkan cukai sehingga ke 0%. Tapi Malaysia hanya setuju 61% produk sahaja. Selebihnya, kerajaan akan terus kenakan duty import. Kedua, Amerika Syarikat tetap kenakan 0% tarif untuk semikonduktor dan juga pharmaceutical daripada Malaysia. Selain daripada itu, Amerika Syarikat akan kenakan tarif 19%, sama juga seperti Thailand, Filipina dan juga Indonesia. Yang ketiga, sijil halal. Amerika Syarikat akan tetap ikuti standard syariah yang ditentukan oleh halal JAKIM. Yang keempat, Malaysia tolak permintaan Amerika Syarikat untuk hapuskan cukai kereta yang diimport daripada Amerika Syarikat. Malaysia tetap kekal kenakan duty import 30% dan tambahan excise duty 60% hingga 105%. Ini untuk pastikan kita protect industri otomotif dalam negara kita. Yang kelima, Malaysia tolak permintaan Amerika Syarikat untuk hapuskan lesen import untuk produk-produk daripada Amerika. Yang keenam,
Malaysia tolak permintaan Amerika Syarikat untuk hapuskan dasar Bumi Putra. Yang ketujuh, Malaysia tolak permintaan Amerika Syarikat untuk besarkan pemilikan saham asing dalam sektor-sektor strategik negara. Yang kelapan, Malaysia juga tolak permintaan Amerika Syarikat untuk mereka masuk dalam perolehan kerajaan. Yang kesembilan, tiada perjanjian yang membenarkan Amerika Syarikat untuk dapat akses kepada produk nadir bumi dari Malaysia. Kesimpulannya, kita dapat menurunkan cukai tarif timbal balas yang dikenakan Amerika Syarikat ini dari 25% ke 19%, tetapi kita tidak kompromi sama sekali tentang kedaulatan dan kepentingan negara kita, termasuk juga dalam isu yang melibatkan pensijilan halal yang diterajui oleh JAKIM, yang mana negara kita mengepalai dari segi aspek pensijilan. Oke, gini sahabat, setelah meremehkan Indonesia, Malaysia justru terjebak kebijakan-kebijakannya sendiri. Dan realitas pun berbicara, siapa yang menghina sekarang akan menanggung akibatnya.